2 Syawal, Oren Misaki. So sekarang kita menuju ke Sungai Pelik untuk beli kasut aku. Kasut aku tadi putus. Kasut murah, kasut TikTok. Atau aku dah satu lagi kasut TikTok yang baru tahun ni, tapi kasut tu tumit dia lembik-lembik. Dengan berat aku ni dia tidak berapa menampung. Tapi kalau ringan pun tak boleh sebab dia lembik, macam bukan plastik, dia macam getah tau tak. Stres aku. Okay, so aku pergi sini nak cari kasut. Sekejap, cari kasut. Di sini pun ada juga. Kasut aku dah putus. Sekejap nak cari kasut. Kasut saya dah putus. Okay, finally this is my last choice lah. Ini senang dia, boleh jalan jauh. Okay, yang begini kasut Cinderella. Settle. Finally saya dah pakai kasut saya. Yang ni saya bawa balik je lah. Thank you Kamalia, temankan. Ini kuih buat sendiri tau, Kak Lin buat. Ni rumah pertama hari ni, Syawal kedua. Ni rumah Mak Teh. Rumah Mak Teh awak. Ni apa? Ini merajuk tu ada kau saya suka. Itulah mana tadi yang datang rumah saya semua siapa tu je. Jelin dengan Kak Wo. Itu dia dari rumah kedua hari ini, rumah kedua. So kita ada banyak biskut raya di sini. Lihatlah. Ni rumah musuh saya. Saya tak raya rumah musuh dia, musuh lagi. So ni rumah ketiga kita orang. Rumah ketiga, rumah Cik Madir. So biasanya dia akan menjamu kita dengan beberapa jenis makanan lah. Dia macam-macam. Laksa pun ada. Biasanya kat sini memang ramai. Ni raya rumah Cik Mala dan rumah Cik Madir, Cik Rama. Ni orang paling famous ke Bangkong. Dia segenap pelusuk Bang Huris dan juga sekitar Sepang ya. Banyak kuih lagi. Okay, so ini rumah keempat kita. Rumah nenek saya juga. Rumah nenek Kam. Ini pondok Nurin Mikailan, pondokan cucunya. Cantik rumah, banyak pokok. Kau tengok nenek aku. Pokok-pokoknya hidup tau. Ya. Maksudnya segar, hijau. Ada pondok. Ada kolam, sorry. Tu warna pink tu basikal Mikaela tu. Wah, ada menu sedap rumah nenek saya lah. Ada sardin, ada ikan. Wow, ada ikan masin. Ni sedap ni. Suruh buat. Ditunjuk buat dressing lah maksudnya sudah. Nenek dressing lah. Tu. Ya Allah, menggeletar tak boleh dipaksa juga, tak boleh mati kena buat. Mati kena buat. Kami mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Yeay!